Baru-baru ini, penyanyi Maui berkongsi satu pengalaman yang cukup mengejutkan ketika dia berada di kemuncak populariti dalam industri hiburan tanah air. Menurut Maui, atau nama penuhnya Asmawi Ani, yang kini berusia 45 tahun, zaman kegemilangannya dahulu sebenarnya bukan hanya dipenuhi dengan sokongan peminat, tetapi juga pelbagai situasi pelik yang kadang-kadang sukar dijangka. Dia mengimbau satu kejadian ketika berada di luar negara untuk menjayakan sebuah persembahan. Selepas selesai membuat persembahan, Maui pulang ke bilik hotel dan mendapati biliknya dipenuhi dengan pelbagai hadiah daripada peminat. Seperti biasa, dia membuka hadiah-hadiah tersebut bersama bapanya. Namun, salah satu hadiah yang dibukanya benar-benar membuatkan dia terkejut. Menurut ceritanya, kotak hadiah tersebut kelihatan cantik, berwarna merah jambu, dihias dengan ribbon dan juga berbau wangi. Pada mulanya, dia menyangka ia hanyalah hadiah biasa daripada peminat. Tetapi, sebaik sahaja kotak itu dibuka, dia menemui sesuatu yang langsung tidak dijangka. Di dalamnya terdapat sehelai pakaian dalam wanita jenis G-string yang dipercayai sudah digunakan. Maui mengakui ketika itu dia terus panik melihat keadaan tersebut. Bapanya yang berada di situ segera menasihatkan supaya dia tidak menyentuh barang tersebut. Akhirnya, bapanya menggunakan penyangkut baju untuk menarik pakaian tersebut sebelum terus membuangnya ke dalam mangkuk tandas. Selepas itu, ia terus dibuang dan disiram. Menurut Maui, pengalaman itu memang agak menyeramkan dan cukup mengejutkan buat dirinya. Perkongsian tersebut dibuat ketika dia muncul dalam program audio siar Sembang Seram yang dimuat naik di YouTube. Dalam perbualan itu juga, hos Safwan Nazri sempat bertanyakan tentang cabaran yang dihadapi oleh Maui ketika berada di zaman kegemilangannya selepas menjuarai Akademi Fantasia Musim 3. Menurut Maui, selain tekanan populariti, antara ujian terbesar yang dihadapinya ketika itu ialah godaan daripada peminat wanita. Katanya, situasi seperti itu memang memerlukan kekuatan mental yang sangat kuat untuk menanganinya. Dia mengakui bahawa tidak semua situasi mudah untuk dielakkan kerana ada peminat yang benar-benar berani melakukan perkara di luar jangkaan. Untuk rekod, nama Maui mula mencuri perhatian seluruh Malaysia apabila menyertai Akademi Fantasia Musim 3 sekitar tahun 2005. Sejak itu, namanya terus melonjak menjadi antara penyanyi paling popular pada ketika itu. Kisah yang dikongsikan ini membuatkan ramai terkejut, tetapi pada masa yang sama membuka mata tentang cabaran sebenar yang kadang-kadang perlu dihadapi oleh seseorang selebriti di sebalik populariti. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.